saya dengar satu penceramah-ceramah. Dulu punya ceramah. Ini cerita penceramah daripada Yugoslavia. Ceramah. Dia ceramah macam mana cerita Syekh Mutawalli Sya'rawi yang kononnya telah pitanya dalam satu muktamar ke mana perginya air mandi Nabi. Wah. Lah kali kononnya dapat mimpi malam tu sebelum muktamar besoknya, second day, Nabi datang dengan satu orang pemegang pelita yang bawa pelita Nabi tu, ada qindil Nabi tu, hamilul qindil, bawa dia tu yang bagi tahu jawapan. Bila mari masuk muktamar balik, dia Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah semua cerita agama yang kita dengar itu salah? Bagaimana jika kisah yang selama ini dianggap benar, rupa-rupanya tidak pernah berlaku? Dalam video kali ini, Dr. Mazah membongkar kepentingan menyimak dalil, sanad dan kesahihan setiap cerita yang disandarkan kepada agama. Tonton sehingga habis kerana penjelasan ini boleh mengubah cara kita memahami Islam berdasarkan ilmu, bukan sekedar cerita yang menyentuh emosi. Jom kita simak video selengkapnya dari sekarang. Yang berikutnya ialah kita bincang tentang hadis-hadis dari solat. guru kita tercinta Dr. Mazah. Solat senang je, solat. Tapi kenapa para ulama letakkan hadis-hadis? Nak semayang 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar, sebelum zuhur, ini hadisnya. 2 rakaat sebelum subuh, ini hadisnya. 2 rakaat selepas zuhur ataupun 4 rakaat selepas zuhur, ini hadisnya. 4 rakaat sebelum asar, ini hadisnya. Okey. 2 rakaat sebelum maghrib, ini hadisnya. 2 rakaat selepas maghrib, ini hadisnya. Kenapa? Solat ajalah. Bukan ada Nabi larang pun. Tak. Solat itu mengikuti Nabi. Okey, betul. Sehingga kita ada dalil daripada perbuatan Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim barik Sallu alaih. kama ra'aitumuni usalli. Kamu salat seperti mana kamu lihat aku salat. Jika agama itu lagi buat ajalah, tak kisah ajalah. Kita tak perlukan semua dalil-dalil ini. Kita tak perlukan kitab-kitab hadis bab salat. Agama dengan dalil. Okey. Sebab tu, kenapa jika agama tidak dibina di atas dalil, maka semua orang boleh memperkatakan tentang agama. Laulal isnad laqala man sya' wa ma sya'. Jika tidak kerana sanad, bukan sanad yang saya pergi ambil sanad kat tu guru saya. Sanad yang bermaksud bagi menentukan kesabitan, kesahihan, authenticity sesebuah hadis. Kalau tak kerana sanad tu, siapa pun boleh bercakap, dia boleh bercakap apa yang dia suka. Betul sekali. Tu dalam hak Indonesia, hak tipu cakap Arab tu. Kan? Indonesia terkenal lagi. Entah apa bahasa dia cakap, orang percaya dia cakap Arab. Arab pun tak faham, tak ada Arab yang faham. Wah. Tapi oleh kerana orang hanya tak penting apa dia. Demikian sebahagian orang bercakap tentang hal wahai agama. Dia buat cerita tentang Nabi. Nabi itulah, Nabi beginilah, Nabi beginilah. Okey, sebelum dilanjut, jadi beliau sedikit menyinggung bahwasanya agama itu seharusnya didasari atau dilandaskan dengan dalil-dalil yang sahih, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Jadi sangat bahaya sekali ketika sebuah hukum dalam agama tanpa didasari dengan hadis maupun Quran, maka manusia akan seenaknya menyimpulkan bahwasanya solat sebenarnya seperti ini, hukum makan babi seperti ini, hukum menikahi adik seperti ini. Jadi sangat berbahaya sekali ketika sebuah agama tidak dilandaskan atau tidak didasari dengan dalil, yaitu Al-Quran dan hadis. Makanya ketika kita
ada yang bertanya kepada kita sebagai seorang ustadz, bagaimana hukum solat, bagaimana cara solat, maka kita tidak boleh mengatakan, udah gak usah belajar hadis, tidak usah belajar dalil-dalil Quran dan sebagainya. Yang penting kamu sholat saja sudah benar itu. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi kita ingin melakukan sebuah ibadah, maka kita juga harus mengetahui ilmu-ilmu dalam ibadah tersebut, baik melalui Al-Quran maupun sunnah, yaitu hadis. Mari kita simak lagi, guys. Dia tak perlukan dalil, dia suka nak cerita. Kadang-kadang saya nak senggonglah sikit sebelum soal ni. Nabi ni memang bashar. Dia memang manusia macam kita. Tapi dia adalah insan yang ditabalkan, diberikan wahyu kepadanya, telah dipilih dia. Tentulah taklah dia sama dalam erti kata persamaan yang dipahami oleh kita sehingga merendahkan kedudukan dan nilainya. Saya ambil lah bab cinta lah, pasal cerita first love, second love ni. Okey, bab cinta. First love Menarik Nabi ini, ke guys. apa. Kita kadang-kadang terkongkong dengan konsep yang kita ada sendiri. Apa maksud first love? Apa yang maksud dengan first love? Tengok cinta, kecewa. Apa yang maksudkan itu? Ataupun orang itu maksudkan apa dia first love? Kalau satu orang tengok satu orang wanita, kemudian dia rasa berkenan dengan wanita itu, oi, cantik, ataupun suka, berkenan nak jadikan isteri. Kemudian tak jadi. Biasalah. Tapi bila you beri perkataan first love, dia akan bagi makna yang lain. Seolah cinta seorang lelaki yang kecewa dengan cintanya. Apa maksud you? Wah. Kerana kita cuba masukkan Nabi itu di dalam alam kita. Alam, memanglah Nabi insan. Saya tak nafikan. Tapi betul, alam Nabi falsafah Muhammad cinta yang sebahagiannya dengan momokkan kemanusiaan yang berlebihan ataupun teori falsafah cinta barat. Pada umumnya. Sebab tu, kalau kita tengok, orang yang mewujudkan falsafah cinta yang berlebih-lebihan, penyanyi-penyanyi cinta, kalau kita tengok dia menyanyi pasal cinta, hebat. Tapi bila dia menikah, dia pun bercerai. 3-4 kali cerai. Tak jumpa-jumpa cinta yang dia puja tu. Sebelum nak kahwin, dahsyat punya lagu. Sebab ini semua falsafah cinta. Mainan kata-kata. Kehidupan kadang-kadang tidak seperti itu. Saya tidak nafikan lah. Menyebut cinta memang sedap lah. Macam Qais sebut dengan Laila. Amurtu bidiyari wa diyari Laila. Wa amussu zal jidara wa zal jidara. Wa ma hubbu diyari syaghafna qalbi. Walakin hubba man sakana diyara. Kata, aku lalu di perkampungan Laila. Tu Laila Majnun. Kisah Laila Majnun. Aku memegang uqabbilu zal jidara wa zal jidara. Aku mencium dinding-dinding kampung tu. Angau. Ya, wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi. Walakin hubba man sakana diyara. Bukan kerana cintakan tempat itu yang merindukan jantung hatiku, tapi cinta pada orang yang tinggal di dalamnya. Wah. Ya. Tapi bila kahwin, hingang tiap hari. Saya bukanlah kata, maksudnya janganlah kita khayalkan Nabi itu seperti kita, seperti hidup kita yang selekeh ini. Nabi bashar, dia manusia betul. Sahih. Tapi jangan kita downgradekan dia sehingga jadi bashar yang begitu lekeh. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu an qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu Allahumma imra'an salli wa sallim wa barik salla arba'an qabla az-zuhr. Daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah merahmati Allahumma salli wa seorang sallim yang alaihi. sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Okey. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan di sisinya. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah Hasan. dan Ibnu Khuzaimah sahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ni ada banyak dari segi madar hadis ni kepada Muhammad bin Ibrahim bin Muslim bin Mihran. Madar ni maksud kok mana sanad dia pun dia akan pergi jumpa dengan satu orang ni. Madar yang ni sanad dia mungkin datang daripada orang ni, tapi bila kita semak tu dia akan lalu pada satu orang yang sama. Orang itu dianggap sebagai madar. Okey, Nak madar. bagi tuan-tuan faham, madar maksudnya cerita daripada 5 orang. Tapi bila kita tanya, kau dengar daripada siapa? Kau dengar daripada siapa? Dia dengar fulan. Dengar daripada si fulan. Last sekali dia dengar daripada si fulan tu. Lepas tu seterusnya. Mari orang ni dengar daripada orang lain. Dengar daripada orang lain. Tapi jumpa si fulan tu juga punca dia. Faham tuan-tuan? Dia dengar daripada Bamat. Bamat dari mana? Daripada tu Ustaz Hafizuddin. Ustaz Hafizuddin dengar daripada saudara Amir. Orang ni pula dengar daripada Nizamuddin. Nizamuddin dengar pula daripada Ahmad. Ahmad pun dengar daripada Amir. Ramai orang tapi pusing-pusing pergi pada yang seorang. Satu. Yang tu dia panggil madar. Kalau dalam riwayat hadis, mana-mana hadis, kalau madar ni lemah, kok mana hebat hadis pun tak boleh nak buat apa. Sebab dia akan bertemu pada orang ni. Kalau orang ni tipu ataupun orang ni tak ingat, hadis akan jadi masalah kerana orang itu. Tak payah bubuh 20 ke 5 ke, kalau madarnya sama, hukumannya berdasar pada madar itu. Tuan-tuan faham tak ni? Okey. Ha? Faham sekali. Jadi barusan beliau juga sedikit menyinggung dan beliau mengatakan dan juga sepakat dan setuju bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah bashar atau insan, yaitu manusia. Tetapi beliau mengatakan bahwasanya manusianya Nabi Muhammad dengan manusianya kita secara umum itu berbeda. Jadi Nabi Muhammad adalah seorang makhluk dan kita manusia juga sebagai makhluk. Nabi Muhammad adalah sebagai manusia dan kita juga sebagai manusia. Tetapi makhluk Nabi Muhammad, makhluk kita dan manusia Nabi Muhammad dan manusia kita secara umumnya itu sangat-sangat berbeda sekali. Dan keistimewaan antara Nabi Muhammad dengan kita sebagai manusia juga sangat-sangat berbeda. Dan beliau juga luar biasa menyampaikan tentang hukum apa istilahnya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau menjelaskan jika apa itu hadis hasan, apa itu hadis dhaif, kemudian bagaimana ciri-ciri hadis itu sahih dan sebagainya. Dan beliau juga menyampaikan beberapa hadis tentang solat dan beliau memberikan nasihat yang luar biasa kepada kita semua. Dan Masya Allah Dr. Maza ini ilmunya sangat luar biasa sekali, guys. Lama-lama faham lah. Maksudnya tuan-tuan, ahli hadis. Dia kata madarnya Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim. Tak apalah, hadis ni isnad dia hasan. Tuan-tuan tengok, punya susah. Nak bincang cari sanad, cari apa.
Mai sebahagian orang dia buat cerita. Dia tak perlu cek pun cerita tentang Nabi betul ke tak. Kadang-kadang bukan cerita tentang Nabi. Saya buat satu cerita. Saya dengar Okey. satu penceramah. Dulu punya ceramah. Ini cerita penceramah daripada Yugoslavia. Nama. Dia ceramah macam mana cerita Apa ceritanya, guys? Syekh Mutawalli Sya'rawi yang kononnya telah pitanya dalam satu muktamar ke mana perginya air mandi Nabi. Wah, kemana Lah kali air kononnya dapat mandinya mimpi Nabi? Menarik ini. malam tu sebelum muktamar besoknya, second day, Nabi datang dengan satu orang pemegang pelita yang bawa pelita Nabi tu, ada qindil Nabi tu, hamilul qindil, bawa, dia tu yang bagi tahu jawapan. Bila mari masuk muktamar balik, dia dapat jawapan daripada mimpi dia. Syekh Mutawalli Sya'rawi kata, yang bawa pelita tu dalam mimpi kau malam tadi tu, akulah pelita Nabi tu. Dengar macam hebat. Cucu kepada Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dia kata cerita ni tak pernah tok dia cerita pada mana-mana muktamar. Dia buat kenyataan media. Tak pernah ada cerita ni. Macam orang suka buat cerita orang. Cerita tokoh tu umpamanya pindah jin dengan bah. Tanya dia sendiri, tak nak. Contoh. Masya Allah. Semua cerita-cerita ni, lagi orang tu hidup ataupun baru mati, cucu cicit ada pun, orang buat cerita, dongeng tentang dia. Ini kan pula kalau tak dijaga, Nabi lagi dongeng. banyak nak buat cerita dongeng. Betul tak? Pasal dia buat cerita dongeng ni, bukan sedap pendengar saja. Untung belah dia. Ada benda. Orang kata, oh dia seorang tahu cerita ni. Sebab itu, golongan-golongan ahli khurafat, orang-orang yang duk pergi minta kat kubur, Khurafat. mereka sangat tak suka bila ditanya tentang sanad-sanad hadis. Kerana bila ditanya, akan ditanya punca ilmu tu. Kerana kalau boleh, dia orang nak, saya kata you dengar saja. Kalau you tanya mana, senang. Saya mimpi malam kemarin. Sebab tu agama, kita belajar hadis, kita belajar disiplin dia. Dalam hadis ni, kita tahu dia sebut empat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ceramah kali ini, Dr. Maza mengingatkan kita tentang satu perkara yang sangat penting dalam memahami agama Islam, yaitu setiap dakwaan tentang agama mestilah disokong dengan dalil yang sahih, bukan sekedar cerita yang menarik didengar. Beliau memberikan contoh kisah yang pernah tersebar mengenai Syekh Mutawalli Sya'rawi yang kononnya mendapat jawapan melalui mimpi dalam sebuah muktamar. Kisah ini sering diceritakan sehingga ramai menganggapnya benar. Namun apabila disemak oleh ahli keluarga dan cucu beliau sendiri, mereka menjelaskan bahawa kisah tersebut tidak pernah berlaku. Daripada contoh ini, kita diajar supaya tidak mudah menerima sesuatu hanya kerana ia kedengaran hebat atau menyentuh emosi. Inilah keindahan Islam, kawan. Agama ini dibina di atas ilmu dan dalil. Para ulama hadis sejak dahulu bersungguh-sungguh menyemak setiap riwayat. Mereka meneliti sanad, mengenal pasti siapa yang meriwayatkan hadis, menilai kekuatan hafalan perawi, dan memastikan kesahihan sesuatu riwayat sebelum ia dijadikan pegangan. Sebab itulah ilmu hadis menjadi benteng yang menjaga agama daripada cerita-cerita yang direka. Dr. Maza turut menjelaskan bahwa jika agama tidak dibina di atas dalil,
maka sesiapa sahaja boleh bercakap sesuka hati atas nama agama. Hari ini mungkin seseorang membawa kisah mimpi, esok orang lain pula membawa cerita luar biasa tanpa sebarang bukti. Jika perkara seperti ini dibiarkan, masyarakat akan sukar membezakan antara ajaran Islam yang sahih dengan kisah-kisah yang hanya menjadi dongeng. Selain itu, beliau menyentuh tentang cara kita memahami kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda ialah manusia, tetapi manusia yang dipilih oleh Allah, menerima wahyu dan memiliki kedudukan yang sangat mulia. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati agar tidak menggambarkan kehidupan Rasulullah SAW berdasarkan imajinasi atau falsafah cinta yang tidak bersumberkan nas yang sahih. Segala kisah mengenai baginda hendaklah dirujuk kepada Al-Quran dan hadis yang benar. Dalam bahagian seterusnya, Dr. Maza menguraikan hadis tentang solat sunat 4 rakaat sebelum asar. Beliau menerangkan bagaimana para ulama meneliti sanad hadis tersebut, membincangkan statusnya dan penjelasan perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Ini menunjukkan bahwa perbezaan pendapat dalam fiqh berlaku berdasarkan kajian ilmiah terhadap dalil, bukannya mengikut hawa nafsu. Beliau juga menjelaskan bahwa seseorang boleh mengerjakan solat sunnah sebelum menunaikan solat asar, walaupun sudah hampir penghujung waktu, selagi solat asar belum didirikan. Namun setelah solat asar, maka tidak lagi disyariatkan melakukan solat sunnah tanpa sebab tertentu, kerana terdapat larangan dalam hadis. Pengajaran terbesar daripada ceramah kali ini ialah kita hendaklah membiasakan diri bertanya, apakah dalilnya? Soalan ini bukan bertujuan merendahkan sesiapa, tetapi sebagai usaha memastikan ibadah dan pegangan kita benar-benar berpadukan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Kesimpulannya, Islam adalah agama yang memuliakan ilmu, menjaga kesahihan riwayat, dan mengajar umatnya supaya tidak mudah percaya kepada cerita-cerita yang tidak mempunyai sandaran yang jelas. Semoga Allah mengurniakan kepada kita kefahaman agama yang benar, menjauhkan kita daripada khurafat dan cerita palsu, serta menjadikan kita senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah mengikut kefahaman para ulama yang muktabar. Jika Anda mendapat manfaat daripada perkongsian ini, jangan lupa like, kongsi video ini kepada keluarga dan sahabat, serta subscribe channel ini untuk lebih banyak perkongsian ilmiah bermanfaat. Tinggalkan juga pandangan Anda di ruangan komen. Semoga Allah memberkati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.